sentuh isu itu, kita sentuh isu tentang apa statement Rafizi Ramli berkenaan dan juga 10 ahli Parlimen PKR termasuk Hassan Karim yang tadi menyentuh persoalan pemisahan kuasa di antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya dan menyentuh perlembagaan Malaysia. Yang inilah, okay, tuan-tuan akan belajar undang-undang sebentar lagi ya. Harap dengar baik-baik, belajar, terutama yang rasa macam alah kau siapa yang belajar. Belajar tentang constitutional law dipanggil ataupun undang-undang perlembagaan. Itu salah satu major saya dulu, iaitu saya belajar constitutional law. Cuma saya belajar British constitutional law. Kan, sekarang ni saya nak ajar tentang Malaysian constitutional law dan kenapa benda ini sangat penting di dalam institusi reform yang kita nak bawa, dan kalau benda ini lulus menunjukkan bahawa kerajaan Madani ini telah gagal dalam membawa reform yang kita nak. Okey, jadi macam ni tuan-tuan. Kita setuju dengan pemisahan tersebut. Kita setuju. Kita setuju dengan perkara tersebut. Sebagaimana kita setuju dengan dua penggal dan sebagainya. Sebagaimana juga kita setuju dengan RUU perbendaharaan, kita juga setuju dengan RUU PSB dahulu kan, URA tu kan sebagainya. But the devils is in the detail. Kan, isu dia nak bawa benda ni, tetapi dia tidak menyelesaikan the fundamental question pembahagian kuasa. Baik, di dalam bila kita belajar constitutional law, antara perkara fundamental di dalam perlembagaan adalah pembahagian kuasa. Jadi 3 badan yang terbesar di dalam Westminster, di dalam bila kita menyentuh demokrasi yang di mana kita ni bekas penjajahan British kan. So dia ada 3 komponen besar, iaitu kita ada judiciary, kehakiman, kita ada legislature iaitu pembuat dasar, ialah ahli parlimen dan sebagainya, dan kita ada juga executive iaitu pegawai-pegawai kerajaan yang melaksanakan dasar-dasar tersebut. So kita ada 3 pembahagian kuasa. So pada zaman Mahathir memerintah dahulu, antara reform yang kita tuntut daripada 1998 sampailah kita jadi kerajaan 2018, reform yang kita tuntut adalah kita kena buat pembersihan, kena buat total reform, real reform, total dan real reform di dalam beberapa perkara yang fundamental. Okay, banyaklah saya sentuh malam ni, tak sempat lah nak cerita semua, tidur tuan-tuan kejap lagi kan. Tapi salah satunya adalah berkenaan dengan AG, Peguam Negara. AG ni Attorney General, Peguam Negara. Okey, zaman Mahathir dahulu, saya pernah cakap bahawa dalam live tak adalah, tapi saya dalam masa kita kena tangkap, kita kena intimidate, nak demo pun tak boleh. Saya kata orang kedua yang paling powerful di dalam negara kita sebenarnya pendakwa raya. Sebenarnya Peguam Negara. Selepas Perdana Menteri, the second most powerful person in the country adalah Attorney General. Dia ada satu perkara di dalam I think perkara, I can't remember perkara berapa, 43 I can't remember lah, tak boleh nak check sekarang kan. Di dalam perlembagaan yang memberi kuasa yang sangat luas kepada Peguam Negara untuk nak memulakan, untuk meneruskan, untuk menghentikan pendakwaan. So AG ni, isu ni, apa isu dia tuan-tuan? Isu dia bila kita cakap tentang institutional reform, pukul 11.30 kita nak cerita tentang undang-undang, dengar betul-betul. Bila kita nak bercakap tentang institutional reform yang kita dok perjuangkan selama ini dalam manifesto Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan kita kan, yang kita perjuangkan selama ini, kita nak memisahkan di antara kuasa eksekutif dan juga kuasa legislature. Siapa legislature? Perdana Menteri. Siapa eksekutif? Pendakwa raya. Siapa legislature? Perdana Menteri. Siapa eksekutif? Pendakwa raya. Sekarang ini, dan kita mewarisi, kita meneruskan. Anwar Ibrahim ni meneruskan. Tidak ada pengasingan. Sampai tahun keempat ni kita tak ada pengasingan tuan-tuan. Perdana Menteri melantik Peguam Negara. Perdana Menteri, bila dia melantik Peguam Negara, dia akan menentukan pendakwa raya. Perdana Menteri melantik JAC, Judiciary Appointment Committee, dan 4 orang. Selain pada 9 tu, 4 lantikan Perdana Menteri. Perdana Menteri juga memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri juga melantik KP SPRM. Semuanya berpusat kepada satu individu bernama Perdana Menteri. Dan kita kata dahulu bahawa inilah perjuangan kita yang kita sebut sebagai institutional reform.
untuk kita nak mereformkan institusi. Sebab itu saya kata dulu, walaupun Azalina tu dia buat kerja yang bagus, tetapi the best person saya kata untuk nak duduk dekat Jabatan Perdana Menteri Institutional Reform Undang-Undang tu adalah Hassan Karim. Kalaupun korang tak suka dengan Rafizi ke, mungkin dia bukan lawyer, tak suka dengan Wong Chen walaupun dia seorang lawyer kerana dia tim Rafizi, letaklah Hassan Karim kat situ. Tapi Anwar Ibrahim tak berani letak. Dia letaknya Azalina ni orang UMNO. Apa yang dia faham tentang semangat institutional reform. Then, lama tu dah 4 tahun kemudian baru kita faham, oh ini sebabnya. Okey, sebelum saya cerita secara detail tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sebenarnya kita dah kena bulldoze teruk ni tuan-tuan. KP. Tentang Tengku Zafrul, hari ini Rafizi ada buat satu kenyataan, dan apa gist of it, kenyataan menjawab Tengku Zafrul, the gist of it sama je dengan apa yang saya cakap. Saya kata double yang dimasukkan oleh Rafizi itu betul lah, daripada 10 ke 19. The gist of it sama je. Kemudian bila Rafizi sentuh dia umpama premium insurans, Tengku Zafrul dok pusing kata kok nak samakan perjanjian itu dengan insurans. Bila masa Rafizi samakan perjanjian itu dengan insurans? Tengku Zafrul, oi. Kan orang cakap lain, dia faham lain kan. Dia kata seumpama premium macam tu. Dia tak cakap pun macam insurans, macam sama macam insurans. Dia umpamakan. Okey, itu perkara pertama. Yang kedua yang menarik Rafizi sentuh, dan saya tak sentuh tapi Rafizi nampak benda ni, adalah apabila beliau mengatakan walaupun tarif itu telah dibatalkan, iaitu daripada 19% tu, Supreme Court di US telah membatalkan tarif tersebut dan kembali kepada 10%, tetapi perjanjian itu tidak dibatalkan. Yang ni saya tak sentuh hari itu bila semalam tu lepas semalam. So bila Rafizi sebut hari ni, saya kata betul lah. Perjanjian tu tuan-tuan, kita kena faham bila kita sign act tu dengan US, kita telah menandatangani antaranya adalah 19%. Tetapi that's not the only term saja yang kita sign. Perjanjian itu bukan perjanjian tarif. Okey, perjanjian itu bukan perjanjian tarif. Yelah, dia timbal balik reciprocal kan kita katakan. Tapi dia ada benda lain yang ada underlying di dalam itu, termasuk melibatkan perkara security. So bila kita tanda tangan dan Supreme Court telah mengatakan 19% itu batal, yang batal di dalam perjanjian itu hanyalah 19%. Tetapi terms-terms lain masih lagi valid selagi mana kita tak datang dan jumpa dan membatalkan perjanjian itu untuk kita renegotiate and tengok balik apa yang patut nak dilihat. Alright? So kenapa soalan yang besar sebenarnya, kenapa kita tergesa-gesa nak tanda tangan perjanjian itu? Itu soalan dia. Kenapa kita tergesa-gesa nak bulldozkan perjanjian tersebut? That was the question. Hari tu saya buat video tentang benda ini, ramai orang tengok. Saya menjawab Hassan Karim berkenaan dengan satu isu. Saya tak pernah kata saya setuju dengan perjanjian ini. Saya kata yang itu upon negotiation dan saya tak tengok term secara detail. Betul. Tetapi bila kita tengok bagaimana kita lihat bahawa sebenarnya bila kita compare dengan negara lain, kita dilihat terlalu tergesa-gesa menandatangani perjanjian tersebut. Why? So Zafrul tak menjawab persoalan ini. Sebaliknya dia duduk sibuk 19% daripada 24. Itu bukan soalan kita. Soalannya kenapa kita yang beria-ia dan tergesa-gesa tanda tangan? Apa sebab? Kita nak tahu je, bukan kita nak marah Zafrul. Tak, bagi tahulah kenapa kita tergesa-gesa. Adakah kalau kita tak sign maka negara kita akan kena serang? Kalau kita tak sign maka something happen, kita kena sanction ke apa? Kan what? Apa ugutan yang dibuat oleh AS sehingga kita terpaksa tergesa-gesa menandatangani perjanjian tersebut dengan terma-terma yang dinyatakan, ataupun ada benda lain di sebaliknya, kita tahu. That's why kita tanya kan, itu yang kita nak tanya soalan tersebut. Jadi yang itu menjawab persoalan Rafizi. The rest tu Rafizi dah jelaskan dan saya dah jelaskan semalam mengenai perjanjian tersebut lah. Okey, habis kat situ. Kemudian yang kedua, saya nak menyentuh persoalan berkenaan dengan, sebelum saya sentuh cerita DAP, kenapa DAP berani nak tegur Anwar sekarang ni. Ni tegur ni bukan baru hari ini tuan-tuan. Hari ini berlaku kerana ada direktif daripada parti. Satu bagus pasal DAP ni, dia orang semua dia kumpul kat dalam tau. Sekali dia keluar terus. Dia tak macam PKR kan. PKR ni alamak takutnya. Kan. Alright. So hari ni sebelum